elephant, F is for fish, G is for giraffe. We're learning new things. Hari ini kita akan bercerita tentang sesuatu yang sungguh menarik, iaitu belon panas. Mari kita bercerita tentang apa kegunaan belon panas itu. Pertama sekali, belon panas boleh membawa kita melayang ke udara. Dia bergerak ke udara menggunakan gas panas untuk terbang. Belon panas boleh menjadi seperti kapal angkasa kecil. Belon panas digunakan untuk melihat hutan, sungai dan gunung ganang dari angkasa. Kita boleh belajar tentang alam sekitar sambil berseronok. Belon panas adalah satu alat yang sungguh menarik dan penuh dengan peluang menikmati alam sekitar. Terima kasih kerana mendengar cerita kita hari ini. Jumpa lagi.